Hai korang, welcome back to my YouTube channel. So hari ni sepatutnya Yaya nak buat productive weekend punya vlog. Tapi kita orang ada last minute plan nak pergi Aman Central tapi naik KTM. Tak nak sewa kereta. So Yaya akan pergi dengan kawan-kawan Yaya lah, lagi 3 orang. Sekarang ni dah rushing sebenarnya, so Yaya nak kena turun. Grab dah nak sampai, atau nama lain dia Sapu lah kalau budak-budak sini panggil. So, kita nak pergi naik Sapu, lepas tu kita naik KTM dan kita akan sampai Alor. Kita akan naik Grab balik pergi Aman. Dalam sekejap je, nak jalan kaki pun boleh, tapi kalau tak nak penat, naik Grab. Okay? So, stay tuned. This is my outfit. Hai, salam sejahtera. Tak, Nisa dah rasmi red carpet. Tengok aku tengok. Kita orang dah sampai KTM punya station. Tapi tengah tunggu train. Sebab train kita apa? 10.50. Sekarang baru pukul 10.30 macam tu. Gatal ni lah. Macam nak tahu. Kita orang dah sampai Aman dan kita orang plan nak ambil photoshoot dulu gambar. So ni belakang-belakang ni semua prop dia. Tada! Ni tempat dia korang. Wah, kat atas ni pun ada. Dia orang tengah pilih-pilih frame dulu. Alang-alang tu kami nak pergi try pasta pot guys. Sebab dah lama usah benda ni. Ada menu baru, chicken tenders. So kita nak pilih menu dulu. Saya dah beli tom yum pasta daging punya. Sebab dia kalau nak tambah nak daging ayam RM15. Kalau seafood RM17 macam tu kot. Lepas tu lagi dorang kawan Nisa dengan Nina pergi beli bus bear. Yaya dengan dia makan pasta pot. Lepas tu lepas makan ni kita nak pergi tengok wayang Black Brothers. And then kita orang akan decide lah nak pergi mana-mana jalan-jalan sebab free. Kita orang tengah free, so macam bebas lah nak pergi mana-mana lepas tengok wayang tu. Okay? Dah dapat. Sedap gila pasta dia. Yaya ambil tom yum. Dia ambil aglio. Dia ambil kosong tapi sedap. Kalau macam Yaya ambil ada daging. Dia letak daging cincang, dia ada letak daging. Dia ada letak daging cincang, dia ada letak ready slice. Rasa sedap. Sedap gila. Nampak gila dekat. Ramai gila orang. Saya beli air lemon dekat bingsu sebab Yaya haus gila. Lepas makan pasta pot tadi Yaya tak beli air. Lepas tu Yaya beli kejap sementara tunggu hall wayang Yaya buka. Yaya hall 1 tak buka lagi. Beli air lemon dulu guys sebab nak cari air masak susah. Kita orang hall 1. Kami dah masuk wayang. Kami antara orang yang terawal. Tada. Peace. Tengok je. Dah bisi makanan tu. Makan ni. So guys, kita dah habis tengok wayang. Sekarang pun dah pukul 3 lebih. And masing-masing dah barai. So
Ya, dia selalu tahu pergi aman ni. Cuma kali ni baru Yaya nak buat vlog. So, alang-alang tu Yaya selit vlog sekali yang first time naik KTM. Sebab selalu Yaya naik LRT, Yaya tak ada beza pun KTM dengan ETS tu. So lepas ni maybe kita orang nak pergi Watson ke apa ke, tapi maybe Yaya tak shoot lah. And then baru kita orang balik. Maybe kita orang balik malam ke petang ke. Orang Yaya beli buttercream latte from Gigi Coffee. Tak reti sebut betul-betul. Tapi dah lama tak makan, tak minum Gigi Coffee. Lepas tu Yaya bukan peminat kopi sebenarnya, tapi saja nak minum sebab this is the only one buttercream latte yang Yaya boleh terima. Memang sedap, tak rasa kopi sangat-sangat. Sebenarnya tengah cari kawan-kawan Yaya. Yaya berpisah sekejap sebab Yaya nak beli bis coffee. Diorang nak pergi Kaisen tadi. So sekarang ni diorang tengah tunggu Yaya depan Kaisen. Nampak tak 3 ketul tu? Pergi BO pula guys, cuci mata. Si Nabiha ni nak cuci mata. Tok Nina dah cuci mata tu. Nina! Hai! Boyfriend baru Biha. Biha kata siapa nak jadi boyfriend dia, Biha nak belikan baju ni sebab murah. RM30 kain bapak tebal. Yaya kuih udang. Yaya macam nak jus nenas. Boleh lah, harga dia okey lah. Tapi sedap juga macam ABC ni. Tapi tadi tengok kecil. Kecilnya tu tadi ada atas. Jus apple, jus nanas ke? Kita orang dekat Johnny sekarang ni. Yaya tak pernah makan kat Johnny ya. Ya, first time. First time makan Johnny. Ya, semua order pedas tom yum. Nisa nasi ke? Which is kat Yaya tadi. Oh. Kita kena sikit keluar pintu belakang kita kena Dia kat luar lah maksudnya. Jadi keluar lah dekat KFC ni, antara Mac dengan KFC. Balik lah. Apa dia? Tak, maksudnya kat luar ke? Tak, Apa? Oh, semua makan bihun ke? Satu tiaw. Tapi udang. Oh, sama Yaya? Yaya? Ini nasi goreng cili api weh. Sayang weh. Robot dah sampai. Ambil atas. Dia tahu je dia akan lepas ambil yang dia guna. Pandai dia guna AI. Dia tekan dan. Nampak kan dia. Hai korang, sekarang dah pukul 8.40 malam and kita orang dah dekat stesen KTM Alostar dan nak pergi arah balik, nak balik UUM. So sekarang tengah tunggu train. Hai
Hai korang, so sekarang ni Yaya dah sampai bilik and sekarang ni pun dah pukul dalam 10 lebih macam tu, 10.30 lah. Kita orang ambil tiket balik tadi pukul 8.45 macam tu, dan kita tunggu Grab apa semua lama baru sampai bilik. So far okay lah, first time experience Yaya naik KTM, sebab kita orang fikir macam ni kalau nak sewa kereta macam tak berbaloi, sebab kita orang duduk dekat satu tempat je, dekat dalam Aman tu je, dekat mall tu je lah. Melainkan kalau kita orang nak jalan-jalan, okay kalau kita orang nak sewa kereta. So that's why kita orang try public transport like macam KTM bagai tu. Okay, then ya rasa itu je lah konten kita pada hari ni. Don't forget to give a huge thumbs up, like, comment, share and subscribe. Ting ting ting. See you guys on the next video. Bye bye. Push pushing.